Hari ni nak masak ayam masak sos. Kali Gokai nak buat lah ayam masak sos plum tu. Tapi sos plum tu dah habis stok dah. Jadi kita masak lah ayam masak sos je. Okay, mula-mula macam biasa kita gorengkanlah ayam ni dulu ya. Agak banyak macam tu lah. Bila ayam dah siap goreng, dah masak tu, masak sepenuhnya, bukan separuh masak. Anggilihlah ayam tu, asinkan ayam tu. Okey. Lepas tu buangkan sikit minyak tu, kita tumiskan bawang putih. Tumiskan bawang putih ni sampailah hilang bau, hilang agak golden brown sikit. Lepas tu masukkan halia 1 inci, kacau-kacaukan dia. Lepas nampak dia dah brown, dah hilang bau halia tu, kita masukkan dah pula cili-cili. Suka hati korang lah nak letak cili api ke cili masak ke apa kan. Ikutlah banyak mana korang nak letak cili ni. Lepas tu kita masukkan bawang besar 1 biji, kacau-kacaukan dia lagi. Lepas tu kita masukkanlah apa-apa saja sos yang ada kat rumah korang. Macam ni sos tiram agak-agak je. Lepas tu sos cili pun agak-agak sahaja. Kemudian masukkan sos ikan. Ni jangan banyak sangat lah, ada masin. Lepas tu kita masukkanlah juga kicap. Ni pun agak-agak je lah, ikut je lah. Tapi jangan banyak sangat lah masin. Kemudian kacau-kacaukan dia. Kita tak payah lama pun kacau ni, tak lama pun. Lepas tu kita masukkanlah ayam yang dah digoreng tadi. Memang saya tengah masak banyak ayam ni, banyak sebab nak makan ramai ni. Okay, dia tak lama. Kita kacau-kacaukan dia, bagi dia sebab ayam tu dah goreng sepenuhnya, dah masak sepenuhnya. Then after that kita masukkan apa ya, lepas ni lupa dah. Kacau-kacaukan dia sikit. Sekejap, masukkan apa ni? Lambat pula nak masukkan apa ni? Cepatlah nak masukkan apa lagi ni? Kita kacaukan dia, ratakan dia. Masukkan tomato 1 biji. Kalau adalah, tak ada pun tak apa. Masukkan tomato 1 biji. Sorry lah, ada orang buka pintu pula. Lepas tu kita masukkan bawang Holland. Last kali dia just nak bervarietykan dia saja. Tu kacaukan sikit. Bawang Holland ni tak payah lama sebab kita nak kerang umpan. Lepas tu last kali letaklah daun bawang, spring onion ni. Tak nak letak pun tak apa, tapi dah ada kat rumah, kita letak je lah. Itu je lah masak dia. Macam tu je lah, ringkas, tak susah pun. Okay, selamat mencuba. Itu je, bye.